Kena. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا إلى حلقة قراءة قصة خيالية للأطفال. نحن ما زلنا مع حكاية أطفال الغابة. Okay, kita nak sambung lagi bacaan kita. Kita dah lebih dah separuh ni daripada buku ni. Hari tu kita baca apa? Okey, Amir tu ataupun putera yang kedua tu, yang kecil tu, dia lupa akan nasihat lelaki soleh tu. Jangan bercakap dengan burung kan, betul tak? Lepas tu apa berlaku kepada dia? Tahawwal al-amir miskin ila amud. Amudin dia telah berubah menjadi batu, tiang batu. Kat situ ada banyak tiang-tiang kat taman tu. Okay? Taman ajaib tu. Okey, puteri itu pun, adik dia pun tunggu tak balik-balik. Jadi otaknya jadi sibuk memikirkan. Fasyughila baluhu. Dia fikir je. Jadi diri dia rasa resah. Qaliqat nafsuhu. Ni fa'il. Jadi dia rasa telah berlaku sesuatu yang mu'lim, yang menyakitkan, menyedihkan. Dia rasalah. Dia pun melihat pada cincinnya dan dia pun dia buat apa? Okey, dia macam ni lah menggosokkan. Jadi dia tengok pada cincin tu, dia macam mula kurang sinarnya, mutaiban. Jadi macam bukan layu dia panggil, gloom tu kan. Pudar. Tak bercahaya, tak berkelip-kelip, tak bercahaya, tak terang seperti biasa. Okey, kita sambung. Jadi dia menjerit. Dia kata, abang aku mungkin ditimpa musibah. Okey, kita sambung kat sini. Apa seterusnya? Tafadhal akhi Fikri. Wa talabat akhaha. Tak nampak pula skrin. Nampak tak? Okey, nampak. Wa talabat akhaha al-akbara wa qalat lahu a'taqidu anna akhaka fi khatarin wa annahu qad lahiqahu adan aw dararun fakhtamu allazi al-wajhu qad taghayyara lawnuhu wa asbaha mu'timan muzliman la yabruku كالمعتاد وأرجو أن تذهب وتبحث عن أخيك فلم ينتظر الأخ الكبير كلمة أخرى وأخذ سيفه في يده وودع أخته وخرج ليبحث عن أخيه الذي ذهب إلى الحديقة المذكورة ولم يرجع وقد عرف الطريق الموصل إليها وجربه من قبل. Okey, hasbuk. Okey, apa maksud dia? Wa talabat akhaha akbar. Saudaranya telah meminta saudara. Man talabat. Mana fa'il bagi fi'il talaba? Amirah. Jadi dia meminta apa? Meminta saudara meminta abang dia lah, abang dia yang sulung tu. Dia minta dan dia berkata, Amirah tu berkata kepada abangnya, percayalah. Takid. Aku rasa. Kita tengok I think. Saya rasa sesungguhnya abang kamu dalam bahaya.
fi Adik khatar. kamu. Adik lah Eh. kan, adik. Sebab Oh, ini okey. yang jadi batu tu al-asghar. Adik kamu dalam bahaya. Dan sesungguhnya dia lahiqo maksudnya. Okey. Qad, selepas qad biasanya fi'il madhi, mana fi'il dia? Lahiqa. Lahiqo. Okey, potong dulu. Hu. Okey, mana fa'il bagi lahiqa? Lahiqanya bermaksud asabalah, iaitu menimpa. Jadi mana fa'il dia? Azan. Azan ataupun dararun. Azan ni dia memang dia macam mabni ala fath, dia asalnya adalah dhammah lah, tapi dia adalah muqaddarah, dhammah muqaddarah. Fa'il marfu' bid dhammah muqaddarah. Dia sebab ada siqal, dia tak boleh baris dhammah ke atas ni. Okey, jadi hu ni adalah pada tempat, kalau ini fi'il dan ini fa'ilnya, hu tu pada tempat apa? Hu ni telah menimpa akannya darurat. Jadi hu ni pada tempat apa? Hu ni pada tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ni lah apa tu, adik dia lah. Adiknya. Lepas tu dia kata lagi, dan cincin, apa tu? Dan cincin yang telah dipakai oleh Ni albasu. Albasu ni saya pakai. cincin yang dipakai, cincin yang saya pakainya tu. telah berubah. Sungguh telah berubah warnanya, warna cincin. Ayuh. Wa asbaha mu'timan, dan telah menjadi apa tadi? Pudar, suram. Dia itulah. Gelap. La yabruq. Tidak berkilat ke? Tidak berkilat. Kal mu'tadi, seperti biasa. Lepas tu, wa arju, dan saya merayu. Okey, saya harap. Saya rayu. Okey, kat sini tengok. Saya, ta awak. Kan? So, antara dua fi'il tu diletakkan huruf nasab. Saya harap awak pergi. Macam tu. Saya harap awak pergi tabhasu an. Maksudnya mencari adik kamu. Jangan tak, ini bukan maqulul qaul lah, ini dia cerita balik. Hikayat tu. Falam yantazir al-akh al-kabir. Maka abang tu tidak menunggu kalimah ukhra. Dia tak tunggu, bila dia dengar je, dia dah tak tunggulah nak dengar kalimah ukhra, kata-kata yang lain. Dan dia sedang mengambil pedang di tangannya. Okey. Dan mengucapkan selamat, dan meninggalkan wawadda'a. Wawadda'a betul, mengucapkan goodbye. Mengucapkan selamat tinggal kepada saudara perempuannya, adik perempuannya, betul? Adik perempuannya, dan dia pun itu sebab dia dalam bentuk maf'ulun bih. Dan dia telah keluar untuk mencari adiknya yang telah pergi ke Taman Mashurah. Ayuh. Okey, bahasaan. Mesti dia ada dua. Tu, ni uslub Tak dia. Okey, dia pun pergi mencari adiknya yang telah pergi ke Taman Ajaib tu. Walam yarji, dan tidak pulang. Okey, lepas tu? Dan dia tahu jalan. Abangnya itu tahu jalan untuk sampai ke jalan yang menyampaikan kepada taman tu lah. Taman tersebut. Dan dia
dia telah mencuba sebelum ini. Dia telah mencuba jalan tu sebelum ini. Wajarrabahu, Wajarrabahu, dan dia telah mencuba akan jalan tersebut. dia telah lalu Min lah jalan qablu. tersebut. Dia tak kata min qabli min qablu. Ni pun mabni. Okey, jadi kita pun kena baca min qablu. Okey, syukran akhi Fikri. Okey, Puan Lina mungkin tafaddali. Waqad fata. وقد فات يوم بعد اليوم والأسبوع بعد الأسبوع ولم ولم يرجع. ولم يرجع صدق. آمر أكبر كذلك. أيوة. ومكثت الآمرة المسكينة مضطربة مشغولة البال على أخويها. أيوة. وكلما استيقظت في الصباح نظرت مسرعة إلى خاتمها لا ترى لونه هل هو برق أو مقدم وأخيرا أتى يوم أصبح فيه الخلط أسود اللون تماما فسحت إن أخوي قد مات أو هما في خطر شديد من غير شك. Dia kata okey, nanti kita faham. ويجب أن أذهب في الحال ألحقهما. okey, hasbuk. Linafham. Okay, apa dia kata? Waqad fata. Apa fata? Fata ni telah berlalu. Qabla fawatil awan, sebelum terlambat. Sebelum meninggalkan, pernah kata before too late. Kan? Before qabla fawat. Fawat ni dalam bentuk masdar lah ataupun isim lah. Jamak kan? Qabla fawatil awan. Awan jamak bagi al-an. Okey. Kat sini qad fata, telah berlalu hari selepas hari. Maksudnya telah berlalu hari demi hari ataupun bulan, minggu. Usbu' ba'da usbu'. Okey, usbu' ba'da usbu', minggu selepas minggu. Walam yarji'. Abang hak besar hak sulung pun tidak pulang. Kadzalik, seperti adiknya lah. Wa makatha, apa maksud makatha? Makatha ni kita boleh, kalau makatha maksudnya tinggal. Sakana, tinggal. Yang kusu tinggal. Jadi tinggallah adik perempuannya tu, puteri tu, al-miskinah, yang miskin, yang kasihan lah. Okey, teruskan. Muttariban. Muttariban tu apa? Dia macam gelisah lah. Sebab abang dia pun tak balik, jadi dia pun tinggal dalam keadaan gelisah, memikirkan akan kedua abangnya lah, akhawai. Akhun, akhawahu, akhawani. Kalau ni dia akan akhawai ni. Okey, jadi puteri, kita nak terjemah apa yang sesuai, mungkin kita terjemah al-miskinah ni perkataan apa yang sesuai.
Poor dalam bahasa Melayu apa? Miskin. Lagi satu kita nak terjemah apa? Mungkin kita sebagai puteri yang malang lah. Betul tak? Malang. Malang sedap sikit lah. Jadi puteri yang malang itu pun dia tinggal dalam keadaan ataupun berada dalam keadaan gelisah, terganggu. Masyghulul bal ni kita boleh panggil fikiran terganggu lah. Bal ni adalah fikiran. Okay? Tentang kedua-dua saudara dia ataupun abangnya. Kullama istaqazat, setiap kali dia bangun dari tidur pada setiap pagi, dia akan tengok apa? Dia tengok cepat-cepat. Ini hal lah, ini adalah bentuk hal, musri'atan. Tak letak pun tak apa. Nazarat ila khatimaha. Ni pun sama. Makasat amira miskina. Tinggallah. Tapi sini dia tak jelas lah dia punya ayat tu tak jelas lah kalau tak jelas. Kadang-kadang ayat tu tanpa ada hal dia tak beri makna sangat, tapi kita kena tambahkan hal untuk lebih maksud lah. Maka dia pun tinggal dalam keadaan gelisah, risau, fikirannya kusut memikirkan dua abangnya. Dia melihat, bila dia bangun pagi dia akan cepat-cepat tengok tangan cincin tu untuk melihat apa? Warnanya. Ini maf'ulun bih. Okay. Ni lam apa? Ingat tak kita belajar itu lam apa? Dia bangun untuk melihat. Jadi lam apa kat sini? Lam ta'lil, lam dikai. Lam ta'lil. Lam ta'lil. Aywa. Illa lam sebab dia bangun untuk melihat. Dia akan tanyalah hal huwa barraqan atau mu'tim, adakah dia bercahaya, berkilat ataupun mu'tim ataupun dia pudar. Dan akhir sekali dan akhirnya. Wa akhiran dan akhirnya. Apa puan? Lina dia kata ata yaumun, datanglah, tibalah satu hari. Asbaha. Asbaha ni akhawat kana, mana isim asbaha? Ini fi'il, ini fa'il. Ini untuk dua ni. Okey. Akhirnya tibalah satu hari tu. Okey. Asbaha mana isim asbaha? Adakah balik kepada yaumun? Mana fa'il? Dia tak boleh balik kepada yaumun. Dia kena tengok selepas tu. Maksudnya kat situ akhirnya tibalah satu hari di mana cincin pada yang ada pada puteri tu, pada jarinya telah menjadi hitam. Maksudnya batu tu terus menjadi warna hitam. Tamaman, completely. Maknanya batu tu dah tak ada warna, dah hilang warna dia. Fasahat, maka dia menjerit, inna akhawayya qad mata, kata abang aku dah meninggal dunia, dua-dua dah mati. Mereka berada dalam keadaan khatar syadid, mereka berada dalam keadaan bahaya. Tanpa syak lagi, kan? Jadi yajib an azhab fil hal, maka saya kena pergi fil hal. Apa maksud fil hal? Dalam apa-apa pun. Dalam keadaan apa-apa pun. Okey, mungkin ini mufarrad baru. Biasa kalau sekarang apa kita guna? Al-an. Okey, perkataan lain bagi al-an ialah hal. Halian kita boleh guna halian ataupun kita akan guna fil hali. Maksudnya jadi aku mesti pergi sekarang. Itu maksudnya. Jadi fil hal ni hal ni sekarang ni. Jadi hal ni bukan maksud keadaan je. Dia konteks dia tu boleh membawa kepada zaraf sekarang lah. Al-an ataupun halian. Selain kita guna al-an, kita juga boleh juga guna halian. Halian ana fil mat'am. Sekarang saya berada di restoran. Jadi kita boleh guna. Au fil hal. Li'alhaqahuma, untuk aku bertemu dengan mereka. Untuk aku attach dengan mereka. Maksudnya jumpa mereka lah.
Aku mesti pergi sekarang untuk mencari mereka. Li lam ta'lil lah. Jadi dia akan jadi mansub. Asalnya al-haqu. Okey. Jayid. Puan Sila, silakan. Kharajatil amiratu. Kharajatil amiratul mu'adzabatu bisababi ammatiha wasarat fi tariqil allazi sara fihi akhawaha min qablu hatta wasalat ila al-kuhil ladzi yuqimu fihi rajulu as-salih fara'athu jalisan amamahu fasa'alathu sayyidi al-aziz arju an tadullani ala tariqil ladzi yuwassilu ila hadiqatil mashhurati. Okey, kita ambil sampai situ dulu boleh? Boleh. Banyak kan? Nanti kita sambung lagi. Okey, kita faham dulu. Kharajatil amira. Apa maksud dia, puan? Kharajat amir kharaj. Akhirnya puteri. Okey. Akhirnya kharajat. Kharaja. Ukhruj. Apa kharaja? Kharaja yakhruju. Keluar. Jadi keluarlah. Siapa yang keluar? Amirah. Amirah. Okey, ini fa'il marfu' bil dhammah. Ini pun fa'il marfu' bil dhammah, betul? Maka dia menjadi sifat bagi amirah, betul tak? Okey. Apa maksud mu'adzab? Mu'adzabah. Dia ada tak macam perkataan azab tak? Yu'azzibuhu azaban syadidan. Mana kata ayat tu? Yu'azzibu, azaba. Merasai azab. Jadi apa agaknya? Menderita. Jadi menderita ataupun terseksa. Jadi keluarlah akan puteri yang terseksa itu. Dia terseksa oleh siapa? Yang terseksa disebabkan oleh Ibu saudaranya. Ibu saudaranya. Okey. Jadi dia keluar, kemudian dia buat apa? Sarat. Sara. Masyat. Masya. Musafir. Masya maksud berjalan. Okey, dia pun berjalan. Di mana dia berjalan? Di alladhi. Fitoriki. Maksudnya dia berjalan di jalan. Jalan yang mana? Kita tanyalah. Oh, jalan yang allazi sara. Nampak? Kita macam tanya, ayat tu menjelaskan kepada kita. Dia buat apa? Dia berjalan. Jalan kat mana? Fitorik. Torik yang macam mana? Allazi sara fihi akhawahu min qablu. Ini dia nak menjelaskan tentang torik. Nampak tak? Ini adalah allazi ni adalah isim mausul, jumlah silah, la mahalla laha min al-i'rab, dan dia adalah na'at bagi at-tariq. Dia sifat bagi at-tariqi. Okey. Dia nak menceritalah, maknanya puteri itu pun dia keluar dan melalui atau menggunakan jalan yang pernah dilalui oleh kedua abangnya sebelum ni. So dia berjalan, dia jalan-jalan hatta sehingga dia sampai. Sampai ke mana? Ila alam al-laziyah. Okey, ila ke, dia sampai ke mana? Yang ke tempat tu. Tempat Kokhi. Kokhi ni adalah pondok, cottage. Lepas tu dia cerita lagi. Nampak tak penggunaan isim mausul yang kita belajar sebelum ni? Okey, dia jalan sampailah dia sampai ke sebuah cottage. Cottage yang macam mana? Yalladhi yuqimu fihi ar-rajulu. Yang mana tinggal di situ akan seorang lelaki yang soleh. Ni sifat mausuf. Okey. Jadi ayat tu jadi panjang disebabkan isim mausul. Okey. Dan isim mausul jumlah silah ni pada ialah sifat bagi al-khud. Al-khud.
Okay, lepas tu lepas dia dah sampai ke pondok tu, apa yang dia buat? Qara'athu. Orang dia melihatnya. Siapanya? Ar-rajulu tu. Ar-rajulus salih. Mumtaz. Dia lihat lelaki tu buat apa? Jalisan duduk. Jalisan amamahu. Mahu di hadapan fasad. Di hadapan koh tu lah, di hadapan cottage tu. Hu ni bukan di hadapan amirah tu. Sebab hu ni adalah al-koh. Sebab dia muzakkar. Kalau depan amirah kenalah amamaha. Betul? Jadi dia pun tanyalah akan lelaki tersebut. Apa dia tanya? Arju tuanku. Sayyidil Aziz. Okey. Aduli. Okey, saya harap awak dapat tunjukkan saya. Tadullan. Asalnya adalah taduluni. Okey, jadi ada an, dia akan tadullani. Saya mengharapkan awak menunjukkan kepada saya. Tunjukkan apa? Biasa tadullu ala. Uslub ni adalah dalla ala. Dalla mestinya ada huruf ala. Ini biasa. Jadi sebab bila kita buat ayat ada. Jadi tunjukkan kepada saya, tunjukkan apa dia kata? At-tariq, jalan. Jalan yang macam mana? Dijelaskan lagi dengan menggunakan apa ni? Isim Mausul. Nampak tak? Dalam ayat ni saja ada berapa isim mausul dia guna. Itu cara penggunaan kita nak bina ayat, kita nak kembangkan idea kita. Cara ni adalah dengan menggunakan isim mausul. Allazi. Padahal pendek je. Jalan je. Jalan yang ni pun pondok yang dibina oleh apa-apa. Ni pondok yang didiami. Yuqimu fihi maksudnya yang tinggal padanya ataupun yang didiami oleh. Ni pun sama allazi. Okey, jadi dia minta untuk tunjuk jalan yang apa? Yang menghubungkan hingga ke mana? Ahadiqatul al-mashura, hingga ke taman ajaib itu. Okey? Okey, yang ni panjang sikit, kita akan baca pada liqa' al-qadim. Okey, so daripada sini kita dapat melihat macam mana penulis menceritakan hikayah ini dengan perkataan-perkataan yang InsyaAllah kalau kita cuba menulis pun kita akan tiru cara dia menulis lah. Dia guna, kalau tengok dia guna fi'il madhi banyak lah. Kharajat, sarat, betul tak? Kita kena perhatikan bentuk-bentuk yang dia guna. Okey, hal adaikum soal? Ada soalan tak? Hal fahimtum mimma qara'nahu? Faham tak apa yang kita baca pada malam ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, harap dapat mengingat kembali. Okey, Puan Lina lama tak ni kan? Lama. Ada baca-baca tak kitab Arab ke? Ayat-ayat Arab ke? Ada, saya banyak cuba mendengar orang Arab bercakap. Mumtaz. Okey. Santi. Betul. Okey, jadi maksudnya sentiasa dengar, jadi masih akan ada vocab tu lagi lah. Biasalah, akan biasa dengan perkataan-perkataan tersebut. So malam ni kita dah baca, harap dapat menambahkan lagi dan dapat mengingatkan cara nak menulis ayat tu lah. Okey, di mana dalam ayat tu mula dengan fi'il, lepas tu ada fa'il, ada sifah, lepas tu mungkin ada halnya. Okey, caranya senang je. Okey, insyaAllah. So kita akan baca perenggan yang seterusnya pada pertemuan akan datang. Jadi syukran ala hudurikum. Okey, eloklah. Tadi nak semula awal kan, tapi lambat sikit. So kita habis lambat juga, minta maaf. Jadi syukran jazilan ala hudurikum. Akhi Fikri, Puan Asila dan Puan Lina, insyaAllah. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum. Jadi itu saja, insyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Jadi kita
kita tangguh kelas kita dengan baca tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Bismillah. Subhanallah. Baik, itu sahaja. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tusbihuna khair. Selamat malam semua. Lailah sa'idah. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Wa iyyakum.